Dulu saya tak percaya dengan selfie stick yang boleh regang-regang macam tripod ni kan. Sebab saiz dia kecil sangat kat sini dan saya rasa tak kukuh pun. Tapi saya cuba jugalah dapatkan satu kat sini sebab nak test. Seperti anda tengok dalam kotak ni, anda akan dapat satu kabel USB Type-C. Kecil macam ni dia senang bawa. Nak buka tapak dia kena tekan dekat bahagian bawah ni. Kemudian pastikan anda lock dengan betul bahagian bawah ni sebab kalau tidak dia mudah jatuh. Kemudian baru anda tarik dan jadikan dia tinggi. Ketinggian dia inilah sekitar 180 cm yang mana dia lebih tinggi dari saya. Saya rendahkan sedikit dan saya cuba cuik sikit dan nampak macam bergoyang tapi masih lagi kukuh. Tapi kalau setakat ni je tak best kan? Saya cuba letak phone. Saya guna Honor Magic 8 Pro dengan casing. Berat dia lebih pada 220 gram. Dia bergoyang kali ni lain macam sikit tapi masih lagi tak jatuh. Mungkin disebabkan dia tak apa tinggi sampai 180 cm. Dan bagi saya untuk kegunaan biasa dekat luar setakat tersentuh rasanya tak ada masalah pun. Dia tak jatuh pun kat sini. Tapi kalau ribut senya yang lalu tu, yang laju tu, bukan setakat yang ini, tripod mahal pun boleh tumbang. Bagi saya lah, saya boleh bagi dalam 6.5/10 untuk produk ni. Tak terlalu kukuh tapi okey lah untuk kegunaan.